Hai guys, let's masuk. Sorry lah guys, duduk kat tempat yang sama je. Sebab nanti kalau ubah-ubah nanti anak aku kacau. So pasal seterusnya, I think, oh yeah. Takut tak? Aku beli jeans lagi daripada kedai yang aku beli jeans warna putih hari tu. Kalau hampa tengok hari tu, maybe hampa tahu. This one aku ambil size S sebab size M dia macam longgar-longgar sikit. So aku try lah size S kali ni. Macam tu. Takut tak? Design dia lebih kurang sama macam yang warna cream. Warna apricot yang aku ada. Dia ada macam jalok-jalok kat sini. Tapi this one colour brown. Cantik gila. Seluar trending. Sebab sekarang kan ramai orang pakai seluar warna brown. Brown campur dengan yellow. Brown campur green. Brown campur white. Banyak colour combination yang memerlukan warna brown macam tu. Sebab tu saya beli brown ni. Dah termasuk dalam basic colour dah sekarang. Cutting baggy. Pada cutting besar. Aku memang selalu beli cutting baggy lah. Jarang lah aku beli cutting yang ikut kaki ke benda-benda. Sebab aku tak sesuai pakai seluar ikut kaki. Tapi kalau dia cutting bokat, okey. Sebab aku cari juga yang warna brown ni cutting bokat. Tapi tak ada. Tak tahulah tak ada ataupun aku yang malas cari. Sebab dekat kedai ni dia jual seluar banyak gila semua cantik. Oh by the way guys, pinggan dia kena ukur betul-betul. Sebab dia bukan pinggan getah. Dia pinggan yang macam terus ngam-ngam gitu kan. So dia ada poket kiri kanan. Oh poket. Oh kena gunting. Poket dia kena gunting guys. Macam tu. So dia ada poket kiri kanan. Belakang ni pun ada poket. You all kalau nak beli seluar yang nampak slim, you all kena beli yang ada line macam ni. Sumpah cantik sangat-sangat. You all tunggulah I pakai dekat video shots. Allah ke kiri kanan ada macam ni. Nampak tak? Cantik. Love the colour. Dalam kamera dia nampak macam brown cerah sikit lah. Tapi actually dia brown gelap. Cantik sangat-sangat weh. Dia bukan jeans yang tebal tau. Yang pakai akan sakit dekat pelipat. Tidak. Dia soft jeans. Tapi dalam masa sama dia tak terlalu nipis. Faham tak? Dia just nice. Just selesa, comfy all the day kalau nak pakai. Memang love. Beli guys. Beli. Jangan fikir-fikir. Beli. Bawah RM30 je. So macam biasa lah guys, kalau nak beli boleh tekan dekat shopping bag dekat sini. Tekan dekat sini. Tekan. Dekat bag tu tekan. Tu. Tekan. Lepas tu dia direct masuk Shopee. Dia boleh beli macam biasa. Macam tu. Okay, that's all. Jumpa di video seterusnya. Bye-bye. Love you. Beli okay?